Hai guys, kita dalam episod sesuatu resipi. Dan hari ni kita nak buat sandwich telur cheese. Cuma bezanya kita tak pakai roti biasa tau. Okey, mula-mula masukkan minyak dan kita pasak roti paratha kita. Yang penting roti paratha and set food. Okey, lepas tu masukkan telur yang dah dipukul-pukul. Masukkan ratakan macam tu lah. Kalau boleh pakai kuali yang besar lah. Okey, biar telur tu lebih besar, tak apa. Lepas tu dah masak, kita balikkan dia macam tu. Nak mudah, balikkan macam tu lah. Okey, letak pinggan lebih senang. Maaf lah kuali yang tak berapa nak cantik tu. Okey, kita balikkan. Ni lebih mudah. Okey, lepas tu susun cheese atas. Ni pakai cheddar boleh, mozzarella boleh nak pakai. Apa-apa jenis pun boleh, parmesan tak ada masalah. Yang lebih-lebihan tu itulah function dia. Kita tutup cheese tadi. Okey, bentuk memang tak apa nak cantik, but it's okay. Letak dia punya sos, masukkan, letak sekali salad dan juga mayonis. Masukkan juga Thousand Island, cheese pedas, tak kisah ikut selera korang. Rata-ratakan dia. Lepas tu lipat. Okey, yang penting dalam tu kalau korang nak letak daging ke sausage ke apa-apa pun tak kisah. Okey, lepas tu kita nak buat air. Masukkan ais terus, susu pekat, letaklah sangkuit limau, letak air panas. Lepas tu letaklah air soda dekat situ. Okey, ais boleh letak kemudian. Yang penting kita kacau dia dan jadilah air yogurt limau. Okey, sangat simple. Tapi nak boleh buat sendiri. Okey, dan ini adalah hasil kita. Selamat mencuba.